Itu. Tetapi saya menafaatkan hubungan dengan Trump ini sama ada 40 minit dalam bis kereta itu ataupun ada dua lagi pertemuan, iaitu dua hala, Malaysia, Amerika Syarikat, kemudian ASEAN, Amerika Syarikat. Dalam tiap perjumpaan itu, dan yang keempat iaitu masa rundingan di mana ada sidang media, kita tentunya nyatakan penghargaan dalam usaha mereka mencari perdamaian dan menghentikan serangan ke atas Gaza dan larangan Israel menakluki mana-mana bahagian tebing barat. Kalau saya katakan dalam pertemuan empat mata di mobil itu mungkin akan dipertikai. Tapi saya akan sebut di sini, tentunya kita bincang soal Laut Cina Selatan, mengapa saya undang Brazil dan Afrika Selatan dan apa kekuatan Malaysia dalam ini dan hubungan baik dengan negara China. Tetapi di antara perkara pokok yang saya bincangkan ialah soal Gaza. Dan saya beritahu kepada Presiden, saya pernah bertemu dengan pemimpin-pemimpin Hamas. Tentunya dia agak terkejut sedikit dan tanya saya mengapa. Saya jelaskan.